Apa pasal? Oi lari. Oi. Assalamualaikum and khabar guys. Okay, so itu hari aku mancing dengan Sky. Kali ni aku mancing dengan Roy pula. Ada kawan, mesti lawan. Tak ada lawan dah. Ada kawan sedap sikit mancing sebenarnya. Boleh sembang-sembang, relax, chill-chill kan. Kalau kau seorang, kau pressure sendiri. Kalau ada kawan, boleh pressure sama-sama. Sama-sama murung. So okay, pagi ni aku ada dekat kawasan ni. Roy ajak aku kawasan ni try katanya. Dia dah banyak kali try. Dia kata nak ajak aku kan. So aku pun boring-boring pun turun je lah. Kat mana? Wallahualam, pandai-pandai cari sendiri. So, tak payah cakap banyak, intro tak payah panjang, kita tengok macam mana. Okay. Untuk episod ni, kita akan urban fishing. Urban fishing tu maknanya kau mancing dekat area-area bandar sebenarnya. Tadi intro tu aku mahu buat panjang. Sebab Roy dah tak tahan nak mancing dah. So, kita try urban fishing dengan Roy hari ni. Satu term yang agak popular sebenarnya. Kawasan bandar. Memancing di kawasan bandar. Okay. So, kita gunakan soft plastik. Dia selalu duduk mana ikan ni. Tapi jernih juga ni kalau ikutkan ni. Bismillah. Hari tu aku datang lagi teruk hitam busuk semua ada. Yang aku mesej kau tu kan. Aku tak tahu. Ha? Masalahnya busuk dia lain macam. Tak pun dia ada tempat-tempat nak breeding. Tapi yang busuk tu kenapa air dia? Aku nak turun 10 kali fikir, kau tahu tak? Ada benda ni, ada sembangan dia. Tak tahu kalau aku dia nak ke kalau apa. Aku tak bawa colour putih sebab tu. Ya. Yeah. Lain macam buih. Dimakan ke? Tak. Aduh. Tak lekat. Buih dia naik kau-kau. Tarik slow, dia makan macam tu. Cuba tarik laju. Diketuk. Ya. Strike pagi ni alhamdulillah. Meroket dia. Not bad size dia. Aku nampak dia timbul tadi kat tepi tu. 2 kali ketuk tak lekat. Akhirnya lekat. Size dia not bad Roy. Saiz-saiz macam ni duduk sini. Mantap cow. Saiz dia mantap, seriously. Okay, so kita gambar jap dan kita akan tapau lah. Kita selamatkan kat tempat-tempat yang agak kampung sikit. Belajar duduk kampung. Tengok dia timbul kat mana lagi. Kasut aku pun basah lah. Aku nak pergi situ nak ambil air. Aku pijak tenggelam mat. Jahanam. Waduh, baru baling dia sentap situ. Dia tahan. Babon. Nice size. Good size dia. Nice tu. Dia punya makan, dia punya sedut, tapi dia tak meroket. Dia cuma berbenam je. Lama tak dapat saiz-saiz yang ni. Asik. Terbaik. Kita ambil gambar jap. Wow, seriously pagi ni agak
boleh tahan lah. Sebab sebelum ni kalau aku selalunya nak kata urban fishing, aku jarang urban fishing. Dulu aku pernah sekali dengan AJ, lama aku tiba-tiba teringat. AJ antara yang Sifu AJ kan, antara orang-orang yang kuat main apa nama urban fishing ni. Spot dia semua banyak kat bandar-bandar. Cuma 2-3 menjak ni dia agak busy. Dia kerja bahagian pelesinan konsert. Jadi dia tak boleh nak mancing sangat. Setiap minggu ada konsert. So, alamak kamera aku. So, nak buat macam mana kan? Kerja is kerja lah. Itu yang hakiki kan. Mancing ni hobi je. So, aku pun dah lama dengan dia, tak dengan dia. Dia pun dah lama juga sebab busy, seriously busy. Konsert terlampau banyak. Every month mesti ada, every week. Tak tahulah kalau bulan puasa tu, wallahualam lah. Maybe ada jugalah kot untuk buat konsert-konsert macam Islamik. Jadi sejak AJ busy ni, aku dah lama tak urban fishing. Dan hari ni Roy ajak aku. Aku pun, ni dah banyak kali ajak aku, tapi kebetulan hari ni aku free. Aku pun, okey J, jalan. J pula. Apa aku pergi J? Okey Roy, jalan. Aku cakap, boleh lah. Dia pun bawa aku ke pot ni. Alhamdulillah, 2 ekor dah. Dan aku gunakan yang ni Daruma Tackle tau. Ni Daruma Tackle punya soft plastik. Memang cun. Dengan rod sharpen Cast X2 sisa. Kita rehat jap, nanti kita tunggu Roy jap. Okey, kita tukar posisi jap. Roy dekat sana. Topi jangan lupa. Okey, aku dah ubah posisi jap, tapi aku nak ubah posisi sebelah sini. Aku nak tarik sebelah sana. Kot-kot dia nak makan kalau dari sini. Kot dah. Kita try dalam 7-8 kali cast. Kalau tak makan, kita akan gerak ke Roy lah. Roy dah ngala ke sana dah. Ni aku nak pujuk dari pada sini. Kenapa tak nak? Allahu Akbar. Boleh pula melekat. Dia ngikut dari tadi lagi. Dia ngikut. Aku stop plastik, dia stop. Dapat je. Dapat. Yang ni ada yang ngikut. Hampir betul. Mana? Apa dia? Ha? Oh, aku punya ada yang ngikut. Dia game aku. Aku berhenti, dia berhenti. Aku jalan, dia jalan. Ya. Kocol. Yang tadi bully aku tu lah. So, saiz dia tak adalah besar mana, tapi dia punya bully. Na'udzubillah, kaki bully ni. Alamak. Okey. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim, terbang pula dia. Okey. Alright. Terima kasih. Kecil. Kecil tak tapau lah. Kecil biar lu lah. Besar sikit baru kita tapau. Oh, depan ni sikit lagi. Wah, susahnya. Aku sebab rod panjang kan, jadi dia punya struggle tu sikit, sakit sikit lah. Kena? Ha? Ada tak? First cast terus kena. Bapak. Roy kena. Ha? Nah. Jadi kapal layar dah.
Macam tu je. Besar juga tu. Alah, bekas aku kat sana waktu tu. Tanggal kau misal plastik. Pelayar pun ada dekat aku punya motor. Ada chip. Ya. Oh, kau kena sana. Wah, tu ada macam cetek sikit. Yelah, aku nampak. Sebab sini tak makan sangat kan? Dia kurang sikit. Tak, betul lah. Kau bila masuk dalam sikit baru nampak. Sebab sini dia nak. Itu pun kalau dia nak makan. Aku punya. Aku yang struggle. Sebab 6 kaki 6. Struggle nak mampui. Kena pokok. Bagus. Sedekah. Amal jariah. Depan-depan ni batu. Mengelirukan. Tanggal pula. Jatuh. Yalah. Tak apa, settle lah. Dia grid dah lama tu. Saya eng lai-lai. Menang lah. Tak ada dah Roy lah. Terlari tadi. Oh, makan. Alah, kecil. Nampak buih dia. Kecil dah sangat. Kecil. Alah, kecil macam saiz kau tadi. Saiz tadi juga. Okay. Oh, Allah jatuh. Memang cerdik lah ikan sini. Tak sempat je. Betul-betul laju. Dah lah sini kawasan tebing pula tu. Kalau ada kawasan lapang tadi sedap sikit. Aduh. So, 3 ekor, 1 terlepas. Oh yeah. Roy 1 ekor. Tapi kena game banyak kali. Aku pun main game banyak kali. Kita orang ni kena game je pagi ni banyak ni. Sini sikit. Sini tak ada, tak apa. Sangkut belakang. The ending of the story. Sangkut belakang. Alright. Itu sajalah guys. Mentang-mentang aku tak sarapan, dibagi aku makan mihun dekat Rilan. Ni aku rasa nak makan mihun goreng ni. Okay, so tu je ceritanya. Banyak kena bully daripada dapat. Tapi at least sedap lah juga kan. Adalah rasa macam, tak adalah rasa kosong kau macam sebelum ni vlog aku rasa agak hambar je. Pergi jalan berkilo-kilo dapat seekor 2 je kan. So tu dia. Roy masih try lagi. Roy try. Kita biar dulu Roy dalam 2-3 kas mungkin. Tengok macam mana sebab dia punya moment dia dah habis dah sebenarnya pun. Dan aku balik ni, aku nak buang mihun tu semua, tukar tali baru je lah. Betul-betul penutup yang paling epic sekali. Okay, jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum.